sekeras-kerasnya dakwaan yang tidak berasas pihak pembangkang negeri Selangor, iaitu UMNO Barisan Nasional, dan menguruhkan pimpinan Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Kononnya terdapat salah urus takbir kerajaan negeri di dalam pengurusan sumber alamnya. Kami juga mengesah Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Pakatan Rakyat membongkar serta mendedahkan semua penerima kawasan pasir dan tanah sebelum Mac 2008 semasa kerajaan negeri di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan, memorandum ini akan saya serahkan kepada Pegawai Khas Menteri Besar Selangor.